Isu terkini yang mencuri perhatian dunia adalah apabila Malaysia menyatakan sokongan terhadap usaha Donald Trump dalam menyelesaikan konflik Gaza, namun dengan syarat jelas iaitu ia mesti berlandaskan Undang-Undang Antarabangsa dan Resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ramai orang salah faham seolah-olah Malaysia menyokong penuh pelan Trump tanpa syarat, tetapi hakikatnya kenyataan rasmi kerajaan adalah berhati-hati. Malaysia menekankan bahawa apa sahaja usaha damai mesti memastikan hak rakyat Palestin tidak dinafikan, laluan bantuan kemanusiaan dibuka tanpa halangan. Tentera Israel berundur dari Gaza, serta penduduk yang dipaksa berpindah diberikan hak kembali ke tanah air mereka. Dalam sejarahnya, Malaysia sentiasa konsisten menyokong Palestin, menolak penjajahan Israel dan mengangkat prinsip keadilan. Maka sokongan ini bukanlah bermakna Malaysia tunduk pada pelan Trump, tetapi lebih kepada membuka ruang agar ada inisiatif antarabangsa untuk menghentikan pertumpahan darah yang sudah berlarutan terlalu lama. Apa yang penting difahami, Malaysia tidak pernah berganjak daripada pendirian asal iaitu berdiri teguh bersama Palestin dan apa sahaja pelan hanya diterima jika ia memenuhi syarat undang-undang antarabangsa serta tidak mengorbankan hak asasi rakyat Palestin. Isu ini menunjukkan bahawa Malaysia memilih jalan diplomasi untuk memastikan suara Palestin terus didengar di pentas dunia.